So hi guys, welcome back to Lucky Me Channel. Macam aku kata lah, setiap hari ada video. Setiap hari aku record video. So aku dah start mula balik nak rajin buat video. So hari ni adalah hari Ahad, which is sekarang pukul 1.29. Hari Ahad, which is 14 Disember. Aku baru lepas mandi. Aku sekarang ni tengah edit video. Yang first video yang aku akan upload for Lucky Me Channel tu. So aku tengah edit lagi, tapi dah nak siap dah. Bateri aku dah habis. Bateri kamera dah habis. Bateri ni dah habis. Semua bateri lah nak habis. Hidup ni kalau hidup, kalau kena pakai bateri, inilah jawapan dia. Kalau korang nak tahu macam mana aku nak merajinkan diri lah kan, merajinkan diri untuk record a video, always record a video kan. Aku letak kamera dengan tripod dekat sebelah aku. Dah beli kamera kan? Dah habis riban-riban kan kamera kan? Record dah video. Terus aku macam nak masak, aku lapar. Sabar jap. Sebab aku rasa semua kamera tak ada semua bateri tak ada semua bateri tak ada power. Bagilah aku check dulu kejap. Sabar jap. Bagi aku tengok. Nak tahu. Aku ada 3 bateri. Termasuklah bateri yang dekat dalam kamera yang aku tengah record ni lah. Semua tak ada bateri. Ini pun baru 3. Ini pun 3 baterinya. Sama lah dengan tadi 3 juga. Bagilah aku cas kejap. Nanti aku update. Inilah kalau record video tanpa plan ini. Hai guys. So sekarang which is pukul 3.12 minit. Aku dah cas dua bateri kamera ni. Sebab macam tadi tak ada bateri. Lepas tu sekarang aku lapar. Tak tahu nak masak apa. So aku just ambil roti ni je. Jangan tanyalah kenapa aku letak dalam ni. Kita sewa bilik. So dapur kita share-share. So mood aku hari ni nak masak murtabak Maggi. Lepas tu dengan roti telur. So aku just masak kat sini. Ada dapur kat sana, tapi gas dah habis. So aku guna elektrik punya dapur je. Instead, kan mudahkan kerja tu. Tak ada menyusahkan kan. Lepas tu kau duduklah sini kejap aku baru je mencuci baju. What are you doing? Baik semua. So aku dah siap masak dah. Okay, aku masak murtabak Maggi. Lepas tu scrambled egg with sauce. So maksudnya waktu kau kacau scrambled egg tu, kau kacau telur tu, letak sauce. So dia akan macam tak terlalu garing. And then dia masak dengan sos tu, dengan roti. Aku tahu kenapa makan banyak sebab ni buat dinner sekali. No, aku tahu tak sihat. So I can. Lepas tu maybe aku akan buat video room tour. So maybe coming soon sebab aku dah beli karpet. So tunggu karpet sampai, kita buat unboxing. Betul kan, pasal kita akan buat room tour. And then bagi aku layan movie sambil makan. Lepas tu kita akan borak-borak lagi. Dah makan rasa menyesal kenapa makan Maggi. So aku dah makan. Dah habis dah tengok vlog Kaki Aisyah tadi. That is very inspired me. So itulah aku nak basuh pinggan dulu. Nak minum air lagi. Air sejuk. Aku punya air macam tak sejuk sangat. So nak minum air sejuk dulu. Lepas tu ambil update je guys. 6.5 hours later. So now pukul 6.37. Aku dah settle semua benda. Workout semua benda. So aku dah workout tadi dalam 4.30 sampai pukul 6.30. Dah settle, penat. Penat lah kan hari ni. Terus aku pakai topi tu, rambutku bagai. Lepas tu sekarang ni aku tak tahu aku nak buat apa. And then I'm watching Kaki Aisyah now. Nampak tu, aku tengah tengok Kaki Aisyah. I have a lot of YouTuber yang aku tengok untuk get me for inspired for someone for doing YouTube. So I have to find like 1 or 2 or 3 public figure or influencer to untuk aku jadikan dia inspiration. So one of the Kaki Aisyah, I know that she a rich person, but dia still bekerja untuk dapat duit.
find like that lah. Kat luar sekarang tengah hujan. Kalau korang dengar bunyi buruh semua, I'm so sorry for that. Sebab memang hujan kat luar tu. So I hope that you guys give me always support. Okay, bagilah aku support untuk buat video. Which is kau just bagi support like subscribe pun dah bagi aku semangat untuk aku buat video. So sekarang is my subscriber in 169. I hope that aku nak dapatkan 1k until next year. That is okay dah for me. But no matter what, aku kena usaha juga untuk buat the video. Yeah, that's thing what we can do. Like, think about future is always best. Fikir tentang future adalah satu benda yang best. Berangan adalah satu benda yang best. But untuk berangan, untuk menjadikan dia reality is hard. It's not easy. It's not easy. Aku pun nak cuba kerapkan create a video sebab sebenarnya create a video is not easy because of you guys. You have to be a creative and then you have to talk dekat kamera macam orang gila. Tapi it's okay. It's okay. Just be a you. Okay guys, so I hope you guys enjoy for this video, and I hope that you guys can subscribe and like and share this video. Speaking like Kim K. Oh my god, I'm gonna cry. My God, Thank you guys for watching. Minta maaf kalau saya ni handsome, kasar. Jijik. Okay, bye guys. So don't forget to subscribe, like and share. Bye guys.